Tak apalah, mereka nak guna iPhone pun walaupun ianya bercanggah dengan perjuangan melawan Zionis. Sebab mereka bukan Sakib Syakir. Alah, maafkan je lah. Lagipun iPhone best tau. Macam mana nak boykot benda yang best? Buat video berkualiti tau. Tak macam McDonald, KFC tu semua. Bukan semua makan. Kita boleh je beli makanan lain kan. Tapi iPhone, Mercedes ni semua payah je. Balik je beberapa geng daripada Gaza hari tu kan. Ada yang menang trofi. Tiba-tiba masuk temu ramah radio sana sini. Kok lah nak all out cakap pasal Palestin. Tak duk cakap pasal diri dia je. Geng-geng ni semua tiba-tiba jadi popular bukan main. Tu belum lagi dengan ada yang bisnes jual buku. Tiba-tiba pop sales dia naik mencana. Alhamdulillah lah rezeki dia. Tapi itulah saya geram lah. Puak-puak ni dah mula kurang cakap pasal Palestin ni. Dia dah tak all out macam dulu dah. Duk sibuk jual produk lah. Sibuk masuk temu ramah podcast sana sini lah. Buat macam-macam video yang kononnya nak menunjukkan diri dia zuhud lah. Tapi tak apalah nak. Kita tetap kena sangka baik walaupun kita kena kencing. Kita kena terima hakikat bahawa orang tak pernah tunggang isu Palestin pun. Alah, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala lah. Awak hang bising sangat. Korang dah beli iPhone baru tak? Cuba cerita sikit apa yang best pasal iPhone ni. Apa yang pasti, kita boycott McDonald dengan KFC tau.